Sekarang ni belakang saya ni Gunung Kinabalu. Sila buka. Alright. Nice. So dah ada sayur ayam. Yang ni isi je. Yang ni hati. Ni rusa guys. Rusa masak kicap. Masuk tu bah. Dah L lah ni. Assalamualaikum guys, good morning. Okay, dekat sini baru naik sunrise. Tapi yang penting bilik saya semalam kipas pun tak ada. Sebab sini sejuk, suhu dalam 16. Korang tengok ni, hotel ni bukan hotel mewah tapi okey lah. Dia nampak macam countryside. Okay, yang ni Gunung Kinabalu. Dekat situ nanti sunrise. Oh, terima kasih Pakcik Pakcik bawa air panas lah. Nama siapa Cik? Kasim. Kasim. So Pakcik Kasim bagi saya ni Indo Cafe. Okay guys, sekarang ni belakang saya ni Gunung Kinabalu. Saya tidur dekat Crystal Hill. Saya ambil tempat ni sebab tempat ni dia dalam kampung tau. Lepas tu view dia memang mantap. Korang tengok tu. Direct dekat Mount Kinabalu. Suhu pagi-pagi tadi 16 degree. Macam Cameron kot. Okay. Macam Cameron. Tapi kalau sejuk sini, masa saya pergi dulu lagi sejuk. Dengan udara sejuk kan. Kita layan kopi Nescafe ni. Memang best. Esok kita pergi satu tempat lagi, pegunungan lagi. Lusa kita akan pergi ke Sempurna, lepas tu pergi Mabul, and then balik Sandakan, lepas tu kita balik KL. Kau ni kerja tolong kurangkan kantut. Kasihan kau tak keluar Aku dah pening lah hidup ni. Dah 24 jam. Dia mungkin dia sebab suka makan. So jom guys, kita akan pergi cek Dobi dulu, siap basuh baju. Beg punya besar, baju 4 lain. Saya beg kecil, komplit 10 hari tak pergi Dobi. Brick dia tak makan tau. Tengok tekan Nampak tekan. Tak berhenti terus. Tekan kuat. Guys, doakan kami guys. Nampak? Sini break dia rosak dah. Aduh, nak kena call owner lah kan. Tak ada lah. Macam mana duduk? Try Tu dia dah jadi apa ni? Dah tu break panjang. Bukan, dah sampai hujung lah ni. Aku tak. Dah. Kira lepas. Kau pakai handbrake je turun. Yelah, itulah nama dia orang panggil break ni, long break. Kan selalu kita ada kereta kan. Kau tahu makan je, kau tak tahu dek kereta. Tak, sebutkan ada kereta yang kita press sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aku tekan ni, aku tarik handbrake sikit. Gabung. Emergency boleh. Okay, bismillah, jom, let's go. Woohoo. Okay tu. Dia yang main break, lepas tu dia yang happy. Aku kena dengan happy buat kereta ni. Tapi break ni memang tak boleh. Masalah Pening aku. Okay, kita turun, kita nak speed sikit. Kelapa. Duduk, kau jangan senang sangat tidur. Dah cepat. Sebab aku happy go laki. Apa pun jadi, aku memang happy. Korang tengok ni kan, Land Cruiser. Cute nya. Dia jadikan towing. Apa lagi proses food yang kau beli ni? Kita kena makan processed food, baru nampak muda. Kalau tak makan processed food, awak tu tua. Receipt dah bawa? Alright, dah sampai dah. Dah sampai dah guys. Dia sampai ni, Safa Laundry. Alhamdulillah guys, settle dah, basuh. So sekarang ni kita nak pergi makan ke Pak Ayam. Orang sini panggil sayap ayam madu Pak Ali. Let's go. Okay, sayap madu Pak Ali ni dekat je. 2.5 km, 6 minit. So dah ada sayap ayam. Yang ni isi je. Yang ni hati. Sate biasa. Ini betul ayam. Ini sate ayam betul. Ini nasi apa ni? Dut? Ini 9. So Sicilian. yang ni nasi ni 9. Lagi 9. Yang ni nasi kedasar. Yang ni kita tengah. Ini apa ni? Pedal. Okay guys, kita try pedal. Tak ada, tanpa sos. Bismillah. Lepas hati. Puas hati Mana tongking? Kecil sikit kan? Okay guys, ni tongking ayam. Bismillah. Macam sate kan? Berapa sate? Berapa sate? So guys, yang ni sayap ayam madu. Apa? Dia ni atuk off. Atuk tak saja off. Sudut kata. Yang ni ada masam sikit. Ada cuka. Semalam sedap tu sampai kicap dia kan.
Sambal kicap semalam memang mantap. Macam Johor makan dengan pisang goreng. Gerakan dan wawasan sisi. Yes. Guys, selepas makan kepak ayam kita terus pergi sini guys. Ni ada bukit terus tinggi betul. Walai toko. Tak pergi rumah ni, macam rumah panjang. Itu Sarawak. Yelah, ada rumah-rumah ni asli-asli kan ada. Woohoo. Alhamdulillah. Kau tengok tu condong tu. Ha? Tak ada punya. Ni kan kita punya. Mana aku tahu kau? Masuk ni. Masuk ni lah kan. Assalamualaikum. Bang, ni Three Side Villa. Ya. Sini parking sini. Ya. Alright, jom kita turun bawah. Siduk asyik komen je. Saya punya ni asyik tangga je. Dia tak tahu ke kat sini memang tangga. Ingat ada lift. Kata nature kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom guys. Nice dude. Oh, ni betul lah kat dalam pokok. Sila buka. Alright. Nice. Sekarang ni kita tengah nak gerak pergi makan tempat Cidutnya. Cidut kata makanan Sabah je. Aku nak try Linopot sini. Linopot sini. Hari tu kita dah try lah Linopot. Tapi Linopot tu lembik sangat. Dia Linopot ni. Warna purple lah. Warna purple. Dia sebabnya macam nasi-nasi tu dia macam tak adalah lembik macam tu. Hari tu bukan sebab hari tu panas lagi. Mana dia panas? Panas lah. Kita makan panas lah. Dia kena sejuk. Dia keladi kan. Itu tempat inti. Inti keladi. Okay. So jom kita pergi Linopot. 4 km dari sini. Tadi Cidut boleh sibuk pula dia nak pergi beli ni apa. Pergi Watson lah. 1 jam guys. Memang dekat 9 kita dekat 9 kilo. Aku cakap try lah wis. Dia kata betul lah 1 jam. Esok boleh. Masuk tu lah. Dah L lah ni. Bismillah. Sudah. Sekejap try tak naik weh. Jom, let's go. Takkan habis, papa. Ya, okey semua Abang, ni macam abang, abang. Happy kau. Okey dah. Mantap, Saga. You can do it, Saga. Tapi sini semua tinggi guys. Nampak? Kena buat laju. Ni, kiri. Alhamdulillah sampai lah guys. Kita dah selamat sampai. Hello guys. Yang ni kita ada telur mata, masin. Daging apa ni? Itik ke apa? Ayam. Ayam salai. Ayam salai, rusa salai. Rusa salai. Rusa goreng. Linopot. So ni Linopot. Sedap boleh. Oh ni lah nasinya hari tu punya Ini buat betul. Sekali betul. Yang tu punya terlampau. Ni Apa terlampau saya? lembab. Ni Linopot. Ni rusa guys. Rusa masak kicap. Rusa lagi. Ni itik Itik sedap lah. Ayam. Okay guys, alhamdulillah dah settle dah. Jom kuat sikit. Saya punya full semua slow-slow dia. Dia punya Dia bisu memang. pening kepala otak saya ni. Ini dengan orang normal. Mana ada normal. Good morning. So hari ni puncak tu tak nampak sangat sebab diseliputi awan guys.